Malam tahun baru di pinggir kampung itu bukan sekadar dingin. Ia terasa seperti nafas kematian yang menghembus perlahan di tengkuk setiap yang masih berani berdiri di luar rumah. Langit hitam tidak berbintang, awan kelabu bergulung seperti asap kebakaran yang tidak pernah padam. Dari kejauhan, bunyi mercun yang sepatutnya memeriahkan suasana hanya kedengaran samar dan jauh, seolah-olah datang dari dunia lain. Di hujung kampung yang bersentuhan dengan hutan tua, tiada cahaya perayaan, tiada suara manusia. Yang ada hanyalah kegelapan dan bunyi angin yang menderu di celah rumpun buluh tajam seperti bilah pisau. Buluh-buluh itu bergesel sesama sendiri, mengeluarkan siulan panjang yang menyerupai bisikan makhluk yang tidak kelihatan. Juna melangkah terhuyung-hayang di atas jalan tanah yang hitam dan becak. Seliparnya dipenuhi lumpur dan nafasnya pendek-pendek. Dia sendiri tidak pasti kenapa kakinya membawanya ke arah jambatan lama itu. Namun sejak petang tadi, hatinya terasa gelisah, seperti ada sesuatu yang memanggil namanya dari arah hutan. Apabila bunyi mercun terus lenyap dan diganti dengan kesunyian yang berat menekan dada, Juna menyedari bahawa malam ini bukan malam biasa. Dia dapat merasakan ribuan mata memerhatikannya dari celah batang pokok yang tinggi dan gelap. Dan walaupun dia cuba meyakinkan dirinya bahawa itu hanya perasaan, bayang-bayang yang bergerak perlahan di tepi hutan membuatkan keyakinannya runtuh sedikit demi sedikit. Di pangkal jambatan kayu yang reput dan berbau hanyir, Juna terpandang sesuatu yang aneh tertanam di celah akar pokok beringin yang berselirat seperti ular tua. Jambatan itu sudah lama ditinggalkan. Kayunya dimakan anai-anai dan paku-paku berkarat terjulur keluar seperti duri beracun. Sungai di bawahnya tidak lagi mengalir, hanya air hitam yang bertakung dan mengeluarkan bau lumpur busuk. Dalam cahaya bulan yang samar, satu warna merah kusam menarik perhatiannya. Sebuah tanglong tergantung rendah, hampir tersembunyi di antara akar yang mencengkam tanah. Namun, permukaannya tidak dilitupi lumpur biasa. Ia diselaputi lapisan hitam yang melekit, seperti darah kering yang telah lama membeku dan terperangkap di situ. Bau besi yang hanyir menusuk hidungnya, membuatkan perutnya terasa mual. Tanglong itu kelihatan seperti menunggu untuk disentuh, seperti dipasang khusus di situ agar ditemui olehnya. Tanpa sedar, rasa ingin tahu mengatasi ketakutannya dan jari-jarinya terhulur perlahan ke arah permukaan merah yang suram itu. Sebaik sahaja kulit jarinya menyentuh tanglong tersebut, satu denyutan kuat terasa pada telapak tangannya, seolah-olah dia sedang memegang jantung manusia yang masih hidup. Degupan itu berulang, perlahan tetapi jelas, dan Juna tersentak, cuba menarik tangannya, namun seakan-akan ada kuasa yang melekatkan tangannya pada permukaan kain tanglong itu. Tanpa sesiapa menyalakannya, bahagian dalam tanglong mula membara dengan api merah yang marak, menyala tanpa membakar kainnya. Cahayanya tidak menerangi jalan seperti lampu biasa, sebaliknya memantulkan bayang-bayang yang herut-berut dan memanjang ke atas pepohonan, menjadikan batang-batang pokok kelihatan seperti tubuh makhluk kurus yang sedang merayap. Apabila Juna memandang ke tanah, bayangnya sendiri tidak lagi menyerupai bentuknya. Bayang itu menjadi tinggi dan kurus, kepalanya condong ke sisi dengan leher yang terlalu panjang. Ketika Juna mengangkat tangannya, bayang tersebut tidak mengikut gerakannya, malah bergerak sendiri dengan sentakan perlahan. Kabus mula naik dari sungai hitam di bawah jambatan, melingkari kakinya seperti tangan-tangan halus yang cuba menariknya masuk ke dalam air yang tidak bernyawa. Di tengah kabus yang semakin menebal, satu suara parau bergema, kedengaran seperti geseran tulang kering pada batu, memanggil dengan nada yang berat dan syarat dendam. Suara itu tidak datang dari satu arah, tetapi dari sekeliling, dari atas, dari bawah, malah dari dalam kepalanya sendiri. Kabus di atas jambatan bergerak dan membentuk siluet manusia sebelum perlahan-lahan menampakkan wajah yang dikenalinya.
Lian berdiri di situ, tetapi bukan Lian yang pernah dia kenal. Wajahnya pucat lesi seperti mayat yang direndam terlalu lama dalam air. Urat-urat hitam menjalar dari leher hingga ke pipi dan matanya hanyalah 2 lubang hitam yang dalam tanpa cahaya. Rambutnya basah dan melekat di wajah. Kepalanya condong ke sisi dengan sudut yang tidak normal. Tubuhnya kelihatan ringan, seolah-olah tidak benar-benar memijak kayu jambatan. Suara itu menyebut bahawa Juna telah menjumpai jantungnya dan walaupun bibir Lian tidak bergerak, gema kata-kata itu menusuk terus ke dalam dada Juna, membangkitkan ketakutan yang selama ini cuba dia lupakan. Lian telah mati bertahun dahulu dan kenyataan itu membuatkan kehadiran makhluk di hadapannya menjadi sesuatu yang mustahil tetapi terlalu nyata untuk dinafikan. Lian tidak berjalan mendekatinya, sebaliknya tubuhnya melayang beberapa inci dari permukaan jambatan dengan pergerakan tersentak-sentak seperti patung yang talinya ditarik kasar. Setiap kali dia bergerak, bunyi tulang berkeriut jelas kedengaran dalam kesunyian malam. Tangan yang kurus kering itu terhulur ke arah cahaya merah tanglung yang masih berdenyut kuat di tangan Juna. Jari-jarinya panjang dengan kuku hitam dan tajam seperti cakar. Mulutnya terbuka terlalu luas. Rahangnya meregang nikah tidak normal sehingga hampir mencecah dada, memperlihatkan barisan jiji yang tajam dan gusi hitam legam seperti arang. Tanglung itu kini berdenyut semakin laju dan dalam pusaran api merah di dalamnya, Juna dapat melihat bentuk sesuatu yang menyerupai jantung hitam yang masih berdenyut. Udara menjadi semakin sejuk, seolah-olah haba tubuhnya sedang disedut perlahan-lahan. Makhluk itu semakin hampir. Lubang hitam pada wajahnya hampir menyentuh muka Juna dan dalam bisikan yang lebih jelas dan syarat kelaparan, ia menuntut agar jantung itu dipulangkan. Pada saat tangan bercakar itu menyambar ke arah dadanya, Juna menyedari bahawa malam tahun baru itu bukan tentang permulaan baru, tetapi tentang sesuatu lama bangkit untuk menuntat kembali apa yang pernah hilang. Juna ingin melarikan diri, namun kakinya terasa seperti dipaku ke tanah yang lembap. Otot betisnya menegang, tetapi tubuhnya enggan menurut arahan. Nafasnya menjadi kabus putih di udara malam yang semakin beku. Dengan tangan yang terketar-ketar hebat, dia menghulurkan tanglung merah itu ke arah Lian, seolah-olah menyerahkan sesuatu yang lebih daripada sekadar objek. Seolah-olah menyerahkan sebahagian daripada dirinya sendiri. Saat hujung jari mereka bersentuhan, satu kejutan dingin menjalar pantas dari tapak tangan Juna ke seluruh tubuhnya. Kulitnya serta-merta bertukar kebiruan. Urat-uratnya menonjol seperti retakan ais di permukaan tasik beku. Rasa sejuk itu bukan sekadar suhu. Ia terasa seperti kedinginan neraka yang merangkak masuk ke dalam tulangnya, menyedut setiap sisa haba dan degupan yang masih ada. Juna ingin menjerit, tetapi suaranya terperangkap di kerongkong, membeku bersama udara yang tidak lagi mahu bergerak di paru-parunya. Sebaik sahaja Lian menggenggam tanglung itu sepenuhnya, api merah di dalamnya melonjak tinggi dengan bunyi jeritan halus yang memecah kesunyian malam. Bunyi itu seperti gabungan suara-suara yang tersepit antara hidup dan mati, melulung dalam nada yang tidak mampu difahami manusia. Lian mendongak ke langit yang gelap dan cahaya merah itu meresap masuk ke dalam lubang hitam pada matanya. Perlahan-lahan, kegelapan kosong itu digantikan oleh nyalaan api yang dahsyat, berputar dan menyala dengan kemarahan purba. Urat-urat hitam di lehernya berdenyut seperti akar yang menyerap tenaga. Tubuhnya tidak lagi kelihatan lemah atau rapuh. Ia kini tegak dan kukuh, dipenuhi aura yang menyesakkan. Wajahnya yang tadi kosong, kini memancarkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Bukan lagi roh yang kehilangan jantungnya, tetapi pemangsa yang telah menemui semula sumber kekuasaannya. Udara di sekeliling mereka bergetar halus, seolah-olah dunia itu sendiri menyedari kebangkitan yang tidak sepatutnya berlaku. Dari kegelapan sungai hitam di bawah jambatan, air yang tadinya pegun mula beriak tanpa disentuh angin.
Satu demi satu tangan reput muncul dari permukaan. Kulitnya terkopek dan pucat. Kuku-kukunya panjang serta berlumpur. Tangan-tangan itu mencengkam kayu jambatan dan tebing sungai, menarik tubuh-tubuh yang kurus dan bengkok keluar dari kedalaman yang berbau busuk. Bersama mereka, tanglung-tanglung merah lain menyala secara serentak, terapung di udara tanpa tali, memancarkan cahaya yang sama seperti jantung hitam tadi. Entiti-entiti itu tidak berwajah, hanya bayang tubuh yang kabur dengan rongga kosong di tempat mata dan mulut sepatutnya berada. Lian melangkah perlahan melintasi jambatan. Kini benar-benar memijak kayu reput itu dengan penuh keyakinan. Di belakangnya, barisan makhluk tidak berwajah itu bergerak serentak, memegang cahaya merah seperti obor kematian. Mereka kelihatan seperti satu perarakan mayat yang sunyi, menuju ke arah kampung yang masih lena dan tidak menyedari malapetaka yang sedang mendekat. Apabila perarakan itu hilang ditelan kabus tebal, suasana menjadi sunyi yang jauh lebih menyesakkan daripada sebelumnya. Tiada lagi bunyi angin, tiada lagi siulan buluh, seolah-olah dunia menahan nafas. Juna rebah berlutut di atas tanah yang becak, dadanya naik turun dengan susah payah. Perlahan-lahan dia tunduk melihat tangannya yang masih kebas. Pada kulitnya terukir kesan lebam hitam berbentuk tapak tangan, jelas dan terperinci seperti cap yang ditekan dengan penuh kekuatan. Lebam itu berdenyut perlahan, panas dan sejuk pada masa yang sama, seakan-akan hidup di bawah kulitnya. Dalam detik sunyi itu, kesedaran yang lebih menakutkan daripada segala yang dilihatnya mula meresap ke dalam fikirannya. Dia bukan sekadar membantu roh yang kehilangan sesuatu. Dia telah membuka pintu. Dia telah melepaskan sesuatu yang seharusnya terus terkubur di dasar sungai hitam itu untuk selama-lamanya. Sejak malam itu, setiap kali tahun baru menjelang dan langit kembali gelap tanpa bintang, Juna akan berjalan seorang diri ke jambatan kayu yang reput itu. Dengan tangan yang masih menyimpan kesan lebam hitam, dia menggantung tanglung merah yang sama di celah akar beringin yang berselirat. Api di dalamnya akan menyala sendiri, membara dengan nyalaan yang tidak pernah padam sepanjang malam. Dia melakukannya bukan kerana simpati terhadap Lian, bukan juga kerana rasa bersalah, tetapi kerana takut. Dia tahu perjanjian itu tidak pernah dilafazkan, namun sudah termetarai melalui sentuhan dingin yang mencuri habanya. Dahulu, jika cahaya itu terpadam walau sesaat, jika tanglung itu tidak digantung tepat pada waktunya, Lian dan tentera kegelapannya akan kembali dari Sungai Hitam, melintasi jambatan dalam perarakan sunyi mereka, dan kali ini, mereka tidak sekadar menuntut jantung yang hilang, mereka akan datang untuk menuntut haba terakhir yang masih tersisa di dalam jantung Juna sendiri, dan tiada lagi jambatan, tiada lagi tanglung yang mampu menjadi penebusannya.